Saya menyeru supaya barisan baru Citizen ini dapat menjaga kebajikan ahli. Saya mengharapkan supaya mereka akan terus berusaha untuk mendekatkan anggota dengan pihak pengurusan tertinggi jabatan. Kita akan terus perkembangkan bakat dan juga kebolehan pegawai JIM ini selain daripada tugas-tugas harian. Jadi kita sebenarnya boleh sekiranya kita mendapat galakan ataupun sokongan daripada semua pihak, dan terutama sekali daripada pihak urusan atasan sendiri. Dan bahkan seterusnya juga kepada semua warga immigration di atas penganugerahan pengiktirafan 5 bintang. Jadi saya memang memberi keutamaan yang tinggi untuk mengatasi masalah sesakan di PSAP dan juga PSI tanpa mengubah tambahan pegawai dan katatangan di peringkat keseluruhan, tetapi penambahan pegawai katatangan di KSAP dan juga di KLIA memang perlu dilakukan. Jadi apabila saya telah berbincang dengan Tuan Tadi, pihak Kasta bersetuju untuk membuka tambahan rate tambahan supaya aliran trafik semua boleh dilakukan dengan lebih lancar. Satu yang saya nak umum tadi tu, actually ialah permohonan pihak J untuk mendapatkan bayaran insentif RM200 telah pun diluluskan oleh pihak CTA. Jadi bahagian integriti saya memang memberi penekanan, dan saya harap bahagian berkenaan juga akan terus melaksanakan tugas telah pun ditetapkan.